digital. Dua perkataan yang tidak asing lagi dalam era digitalisasi ini. Sebelum itu, saya dan Zakwan Zulkifli dari SMK Sultanah Hajah Kalsum akan membawa anda menjelajah ke dunia digital. Bahan digital merujuk kepada apa-apa bahan dalam bentuk digital yang boleh didapati di internet ataupun di peranti. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam Dasar Pendidikan Digital berhasrat agar murid Malaysia fasih digital dan berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Tetapi, apakah itu murid fasih digital? Murid fasih digital didefinisikan sebagai murid yang berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika untuk mencipta dan menghasilkan inovasi, menganalisis data secara saintifik, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi serta berkolaboratif secara berkesan. Situasi pemerkasaan bahan digital dilihat sebagai salah satu kunci utama dalam era baharu pendidikan digital negara. Melalui kewujudan bahan digital, jurang literasi digital dapat dirapatkan selain daripada mampu memakin peningkatan tahap keberkesanan pembelajaran dalam kelas. Bantuan dan sumbangan daripada KPM seperti papan pintar, penghala Wi-Fi dan sebagainya menjadi bukti bahawa KPM sangat komited dalam menjayakan pemerkasaan bahan digital dalam pendidikan negara. Kendati pun begitu, setiap hasrat murni pasti ada cabarannya. Persoalannya, apakah ia? Tanda-tanya tersebut akan terjawab dalam segmen seterusnya. Baiklah, bagi melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing, apakah cabaran utama dalam memperkasakan penggunaan bahan digital bagi memperkasa dasar pendidikan digital? Terima kasih adik Zarif. Antara cabaran-cabaran yang kita akan alami sekarang, yang pertamanya tentulah apabila kita menceritakan tentang menggunakan teknologi digital itu, yang pertamanya kita pergi kepada akses infrastruktur. Jadi seperti mana kita tahu bahawa tidak semua kawasan, terutamanya di luar bandar, yang mempunyai akses internet yang stabil dan juga peranti yang mencukupi untuk proses pembelajaran digital itu sendiri. Terima kasih Encik Rashdan atas kongsi itu tadi. Sama-sama. Seperti mana yang kita tahu, objektif dasar pendidikan negara adalah untuk memperkasa infrastruktur dan juga kandungan bahan digital. Jadi, bolehkah Tuan kongsikan sedikit pendapat Tuan tentang accessibility kepada murid berkeperluan khas? KPM telah menyediakan pelbagai akses untuk murid berkeperluan khas, seperti mana contoh adalah seperti alat pandang dengar, narrator, penyesuaian teks dan juga visual, di mana semua peluang-peluang ini dapat digunakan oleh murid berkeperluan khas untuk mencapai accessibility dalam pembelajaran seharian mereka. Baiklah, terima kasih Encik Saiful atas kongsi itu tadi. Izharlah bahawa pendidikan negara kita sedang berada di landasan yang tepat dengan perkembangan yang cukup memberangsangkan dari aspek permekasaan dan pelaksanaannya di seluruh peringkat KPM. Ayolah sahut seru KPM bagi memperkasakan bahan digital dalam pendidikan negara bagi melahirkan warga pendidikan yang celik teknologi dan berkelas hingga pertama. Saya, dari Zakwan Zulkifli, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. Syaks TV Berinformasi, memacu generasi.